apa kriteria yang menentukan seseorang penyanyi itu berkualiti? Antara teknik vokal dan persembahan, mana lebih penting? Apa kesilapan besar peserta yang orang awam tak perasan? Pada saya, bila mana menyertai pertandingan, vokal tu lebih penting. Kita memberi keutamaan pada vokal. Kalau kadang-kadang vokal, bila dia menyanyi, mungkin dia selalu menyanyi depan rakan-rakan dia, mungkin suara dia memang sedap, tetapi dalam sedap dia tu, dia tak sedar dia telah melakukan kesilapan. Macam ujung-ujung tu dah orang tarik entah flat. Kadang-kadang itu yang banyak saya perhati. Suara dia memang sedap, tapi bila ujung-ujung flat. Bila mereka ada kalah, dia komplain, kenapa saya kalah? Memang beramai yang peserta yang temui saya. Salah saya kat mana? Saya memberi komen sebab kamu nyanyi bagus, cuma kamu bila part tinggi je dah terlebih tarik, dah sharp. Bila part yang itu jadi flat. Tapi dia orang tak tahu apa itu flat, apa itu sharp. Untuk menyertai pertandingan, kita harus tahu semua tu. Mungkin pada rakan-rakan kita, kamu sedap, kamu boleh nyanyi. Tapi bila berhadapan dengan pakar yang tahu secara belok pasal muzik, dia orang ketawa je lah. Kamu hanya sedap, tapi tak boleh pergi jauh. Ibarat gitulah. Betul.